Tapi ingat, okay, sebagai seorang pegawai terakhas, saya selalu tunjuk contoh dan juga keadaan yang baik kepada anggota. Faham? Faham, Malimah! Masih saya di depan, faham ni? Faham, Malimah! Always lead by example, faham? Faham, Malimah! Gigit kayu tu supaya dia tak boleh menggigit dia punya lidah. Sebab dia sekarang ni keadaan panas. Panas tinggi. Dia hilang dia punya kawalan otak dia dah hilang. Jadi dia akan gigit lidah. Berjalan jauh sejauh 160 km selama 3 hari 2 malam merupakan latihan yang paling tough bagi saya. Bayangkan satu pasukan yang dilatih dalam hutan paling ganas di dunia, sehingga tentera Amerika sendiri mengakui satu perkara, kalau kami tersesat di hutan ini, askar Malaysia inilah yang kami harapkan. Mereka tidak dilatih untuk perang biasa, mereka dilatih untuk bertahan apabila manusia lain sudah menyerah kalah, tanpa glamour, tanpa publicity, namun cukup digeruni, sehingga pasukan elit dunia menyebut nama mereka dengan penuh hormat. Inilah pasukan yang tidak dikenali wajahnya, tetapi dikenali kehebatannya, Grup Gerak Khas Malaysia. Di video kali ini, kita akan melihat bagaimana tentera Amerika begitu kagum dengan satu pasukan dari Asia Tenggara, bukan kerana teknologi mereka, bukan kerana senjata tercanggih, tetapi kerana cara mereka dilatih untuk bertahan dalam keadaan yang mustahil. Persoalannya, apa yang membuatkan pasukan tentera paling berkuasa di dunia mengakui kelebihan askar Malaysia? Apakah yang ada pada latihan mereka sehingga mampu menewaskan keletihan, ketakutan dan batas kemampuan manusia? Mengapa hutan tropika yang dianggap mimpi ngeri oleh tentera luar menjadi medan kelebihan bagi pasukan ini? Dan yang lebih penting, apakah bukti sebenar yang membuatkan tentera Amerika sendiri memberikan pujian terbuka kepada cara latihan mereka? Dalam video ini, kita akan bongkarkan realiti di sebalik latihan JJK Malaysia, fakta yang jarang diperkatakan, dan sebab mengapa pasukan ini tidak pernah dipandang rendah oleh mana-mana tentera elit dunia. Jom kita saksikan buktinya. Trip, I guess. What was the best one? What best country, best unit that stands out to you? Yeah, my personal favorite was Malaysia, just because those dudes are crazy as hell. I think it was the most shocking thing. That was the biggest culture shock in military, just kind of military tactics and training I've seen. I mean, granted, all the countries, you know, like going to Austria and working with their tier 1 and seeing the Austrian Alps and doing combat climbing there, that was just beautiful and terrifying at the same time. I had a chance to do that. Yeah. And, but in Malaysia, you know, that we did this swamp warfare there, which was like half swamp in the mangroves, half jungle warfare, half like CT counterterrorism training. And the thing was, like, they did everything live. Like, they didn't use blanks. They don't do sim. They're like, if we use our weapons, we use our weapons. That was the only country that we did everything, like straight up act of valor status, like did everything with the cameras, like having to position the camera, shooting law rockets, you know, not wearing ear pro at all times because they're like, you don't have time to put the softies in. It's like, we can't afford belt doors. It was gnarly. Yeah. And so we're shooting live ammo the entire time. So that's just always fun. How was that from a safety standpoint? How'd you feel with a bunch of dudes running around live fire that, you know, they've never worked with and you've never, you know, it's scary. It's definitely scary. So, I mean, but which is, I mean, it's real. How many times we work with partner forces in country, sure. And so we're used to it. But from a training standpoint, you typically don't have that mindset turned on. Not to mention we have, you know, camera operators, we have producers running out there. So not only were we hosts on the show, and they're but not used to that, blocking cameras and stuff. So that's another safety issue. Yeah. So not only with, like, you know, the safety of the operators in mind, the safety of the, you know, the host. Selepas kita mendengar sendiri pernyataan daripada askar Amerika itu, satu perkara menjadi jelas. Kekaguman mereka terhadap askar Malaysia, khususnya GIL, bukan dibuat-buat dan bukan sekadar ayat diplomatik. Dalam dunia ketenteraan, pujian antara pasukan elit bukan sesuatu yang mudah diberikan. Lebih-lebih lagi daripada tentera yang memiliki teknologi, dana dan pengalaman operasi di seluruh dunia. Namun apa yang disebut oleh askar Amerika itu bukan tentang senjata, bukan tentang kelengkapan, tetapi tentang cara berfikir, disiplin
dan ketahanan mental. Askar GGK Malaysia. Menurut mereka, askar GGK menunjukkan tahap profesionalisme yang sangat tinggi ketika operasi bersama, tenang dalam tekanan, tidak gopoh dan sentiasa berfikir beberapa langkah ke hadapan. Ini adalah ciri yang hanya terbentuk melalui latihan jangka panjang dan pengalaman sebenar. Bagi tentera Amerika, beroperasi di kawasan tropika adalah satu cabaran besar. Cuaca panas, kelembapan melampau dan hutan tebal boleh melemahkan fizikal dan mental dalam masa singkat. Namun jika dibentuk di dalam persekitaran ini, mereka tidak menyesuaikan diri dengan hutan. Hutan itu sendiri adalah sebahagian daripada identiti mereka. Sebab itulah, askar Amerika sering menyebut bahawa jika mempunyai kelebihan semula jadi dalam operasi sebegini, bukan kerana mereka lebih kuat, tetapi kerana mereka lebih biasa dengan kesukaran. Kekaguman ini juga datang daripada cara jika bekerja sebagai satu pasukan. Tiada ego, tiada keperluan untuk menonjolkan diri. Setiap anggota tahu peranan masing-masing dan bergerak sebagai satu unit dalam operasi sebenar. Sikap seperti inilah yang menentukan sama ada sesuatu misi berakhir dengan kejayaan atau kegagalan. Sebagai penutup, GGK Malaysia bukan pasukan yang mengejar pengiktirafan antarabangsa. Mereka tidak muncul di media. Mereka tidak menceritakan misi mereka. Namun apabila askar Amerika sendiri menyatakan rasa kagum secara terbuka, ia menjadi bukti bahawa kehebatan dia bukan sekadar cerita tempatan. Ia adalah realiti yang diakui oleh mereka yang benar-benar memahami dunia ketenteraan. Di sebalik senyap, di sebalik latihan yang tidak didedahkan, GGK Malaysia terus berdiri sebagai antara pasukan elit yang paling dihormati di rantau ini, bukan kerana apa yang mereka katakan, tetapi kerana apa yang mereka mampu lakukan. Apabila kita melihat reaksi mereka yang datang dari luar negara, yang menyaksikan sendiri dengan mata kepala mereka, jelas bahawa realiti sering jauh berbeza daripada persepsi yang dibina melalui cerita lama dan andaian kosong. Malaysia hari ini bukan Malaysia yang terperangkap di masa silam. Ia adalah sebuah negara yang terus bergerak ke hadapan, membangun secara berperingkat dan memperkukuhkan kedudukannya. Di mata mereka yang benar-benar mahu melihat dengan jujur, kemajuan bukan sekadar diukur melalui bangunan tinggi atau kemodenan kota, ia juga terpancar melalui disiplin rakyatnya, keupayaan institusinya dan tahap profesionalisme mereka yang memikul amanah besar, termasuk pasukan keselamatan negara. Apabila warga asing, termasuk dari negara jiran, menyatakan rasa kagum dan terdiam tanpa kata, ia bukan kerana mereka dipaksa untuk memuji. Ia lahir daripada pengalaman sebenar, daripada apa yang mereka lihat, dengar dan rasa sendiri di bumi Malaysia. Namun yang lebih penting daripada pujian luar, ialah kesedaran dalam diri kita sendiri. Kita tidak perlu merendahkan negara ini hanya kerana membandingkan diri dengan orang lain. Setiap negara ada cabaran tersendiri. Setiap negara bergerak mengikut jalannya sendiri. Malaysia dibina bukan dalam sehari. Ia terbina melalui pengorbanan, usaha berterusan dan komitmen generasi demi generasi yang percaya bahawa negara ini layak untuk berdiri dengan bermaruah. Kita mungkin tidak sempurna. Masih banyak yang perlu diperbaiki. Masih ada kelemahan yang harus diakui. Namun kematangan sesebuah negara bukan terletak pada kesempurnaan, tetapi pada keupayaannya untuk terus belajar, menyesuaikan diri dan bangkit dengan lebih kuat apabila ada pihak yang masih memandang rendah atau berpegang pada gambaran lama. Jawapan terbaik bukanlah perbalahan. Jawapan terbaik ialah realiti yang ditunjukkan dengan hasil dan tindakan. Dan realiti itu kini semakin jelas. Malaysia bukan sekadar berkembang, tetapi semakin diakini. Bukan sekadar dikenali, tetapi semakin dihormati. Sebagai rakyat Malaysia, kita tidak perlu terlalu lantang untuk membuktikan siapa kita. Cukuplah dengan terus menyumbang, menjaga keharmonian dan membina negara ini dengan penuh tanggungjawab. Kerana akhirnya, apabila dunia melihat dengan jujur, apabila fakta mengatasi persepsi, nama Malaysia akan terus disebut. Bukan kerana kata-kata, tetapi kerana pencapaiannya. Dan itulah kebanggaan sebenar. Tenang, berprinsip dan berdiri teguh sebagai sebuah negara yang melangkah ke hadapan dengan yakin. This guy's my hero. I kept turning around to this little Malaysian driver. I said,
you drive. You just drive this thing and get it the hell out of here. And he kept turning back saying, no, we stay. And just kept saying, we have to stay here. And I couldn't figure out. I thought everything was, once the vehicles got there, we were going to take off and leave. But I didn't know that, Walcott was still in the aircraft. When we got in trouble that night, we had to ask the United Nations to come help out, which they did. And again, I can't thank enough the Malaysians for what they did that night. And other forces from the U.S. Army's 10th Mountain Division fighting their way to get to us and fighting by our side that night. So we asked the United Nations if they would help us, and the United Nations, a couple of countries from the United Nations showed up with armor and tanks. The Malaysians came with their armored personnel carriers, and the Pakistanis came with a couple of tanks, and they met us all at our base. And at about 11 o'clock that night, we all drove back out there together. The Malaysian armored personnel carriers, I can't compliment these guys enough for their courage. They basically kept a driver and a gunner in those vehicles and then handed the rest of it over to us and said, we'll go wherever you ask us to go. We'll do whatever you ask us to do tonight. We're here to help out. The Pakistanis in their tanks, not so much. They rolled in there, got shot at a time or two, and rolled right back out of there and left the Humvees and these Malaysian APCs in the city streets.